Expectation aku untuk movie ni very low lah. Thriller kan, thriller Michael Jackson, Panor. And then ada 4DX. Nerf gun, Nerf gun, Nerf gun. Norphgun, Nerf gun. Hai, lama tak jumpa, lama tak bersiaran juga. Minta maaf, ada sedikit kesulitan kehidupan sebenar. Tapi Alhamdulillah hari ni kita nak pergi tengok. Nampak ni ada topi-topi ni. Apakah ini? Apakah ini? Kita nak tengok movie Michael Jackson, you guys. Kita nak pergi tengok premiere lah. So ni hari pertama tayangan di Malaysia. Macam biasa dekat JSC Paradigm. So exciting lah. So tak sabar lah tengok. Jom kita pergi tengok. Jom. Okay, fit check sikit. Motif dia adalah the way you make me feel. Dengan sikit they don't care about us lah. Tapi masalahnya dalam dua outfit tu Michael Jackson tak pakai topi pun. Tapi nak tunjuk lah kita ni datang nak tengok preview Michael Jackson kan. So terpaksa lah pakai. Nanti kat dalam movie kita kena tanggalkan. Macam tak kena. Dia gambar yang gini dengan yang ini. Ni they don't care about us. Lepas tu yang lagi satu ni the way you make me feel. Dah kena dah colour combination. Tapi topi ni sebenarnya tak payah pun. Okey lah, jom. Kalau nak pergi GSC, pergi level 7. Direct lah, lagi-lagi kalau korang tengok movie malam kan. Topi ni tak kena sebenarnya, aku nampak macam cowboy. Rasa nak simpan sebab tu bawa beg besar. Nak simpan topi. Tadi kita parking kat sebelah sana. Lepas tu terus pergi level 7 punya. Tashenko nak tambah nilai tu kat sini ada mesin sebelum keluar. Aku malu kalau orang tak pakai macam aku. Macam ni minta ada orang lebih dress up lah. Cian, inilah dia JSC Paradigm Mall. So kita akan tengok perasmian JSC punya apa tu, IMAX yang ada laser. Ni dia Michael Jackson. Ni untuk esok lah 22 April. Kalau korang nak tengok, aku cadangkan tengok IMAX lah. So ada tempat tayangan untuk IMAX yang baru tu lah, siap ada laser screen semua. And then ada 4DX. Aku pun heran juga ni, kalau 4DX macam mana dia nak gegar-gegar tengok Michael Jackson. Mungkin kita menari sekali lah kot dengan Michael Jackson kan. So 4DX punya seat tu dia bergegar-gegar macam tu kot. Mungkin lah, kita kena try tengok lah. Nasi lemak popcorn tak. Kalau dia tak capai piawai nasi lemak, aku marah lah. Makanan order kat sini. Dah order makan kat situ, ambil kat sini lah. Kat sini ni. This is all the street. Kalau weekend penuh lah. Ngam guys. Ngam kita jumpa. Apa sebelah Panor ni menakutkan. Yelah boleh lah. Thriller kan. Thriller Michael Jackson. Panor. Kelakar kan. Thriller. Panor. Tapi okay, kita dah dapat tiket and then some goodies. This looks good. IMAX dia kata nanti pukul 8 dia bagi kita masuk ambil gambar kat dalam the hall itself. Bling-bling ni untuk ambil gambar. Bling-bling ni sebab apa? Glitter. So Michael Jackson dapat Grammy Awards 1988. Dia pakai glitter seperti full suit you guys. Lepas tu glove dia memang glitter lah. Rhinestone, nama dia rhinestone. Expectation aku untuk movie ni very low lah. Pertama sebab aku tak nak menghampakan diri sendiri. Sebab Michael Jackson ni memang all time favourite aku. So aku memang daripada dulu masa teenagers kan orang masa tu zaman Avril Lavigne pakai tie kan. Pakai tie, pakai sarung tangan jaring-jaring. Aku pakai sarung tangan sebelah. Pasal apa? Michael Jackson pakai macam tu. Baju shirt colour block kan macam merah, hitam, putih, biru yang pekat tu aku pakai macam tu. Lepas tu pakai brooch. Pasal apa? Michael Jackson pakai macam tu. Itu aku. CD aku collect cassette. Satu first CD yang aku collect daripada Michael Jackson, Invisible lah. Invisible. Cassette aku yang first sebenarnya twin pack. History 1 dengan History 2. So dia pack sekali dengan apa nama ada booklet tu. Aku ada lagi sampai sekarang. Cuma kotak dia dah macam terkoyak-terkoyak semua kan. So memang tak sesuai lah. Aku cerita sikit dia punya era-era ni apa. Okay, aku start dengan Jackson 5 lah. Jackson 5 ni masa aku ingat first lagu aku Michael Jackson yang Jackson 5 ni is ABC. ABC dengan Sock It To You.
Masa kecil tak tahu socket to you tu bunyi tak senonoh. Bila dah besar baru tahu. Tapi ABC socket to you. Kalau orang tanya socket to you tu lagu apa, lagu Jackson 5. Orang tak tahu. Tapi kalau orang yang betul-betul minat Michael Jackson, dia akan tahulah lagu socket to you lagu apa. Lagu Albida lah. Albida ni sebab zaman 90-an tu Mariah Carey dia pernah naik bawa lagu tu balik. Lepas tu ada lagu original pun naik sekali. So aku prefer Albida Michael Jackson, Jackson 5 lah. Okay, kita masuk zaman thriller pula. Zaman thriller. Terus masuk zaman thriller tau. Off the Wall tu kita skip. Itu Off the Wall tu solo first Michael Jackson. Solo first Michael Jackson. Kalau korang tengok Off the Wall tu, era tu 70-an nak ke 80-an. So fashion dia masih pakai suit. Kan Jackson 5 banyak pakai suit kan. So Michael Jackson zaman Off the Wall tu pakai suit. Lepas tu dia pakai bow tie yang sangat besar. Dia macam cute lah sebab Michael Jackson kan dia kurus kan. So lepas tu dia menari-menari macam gitu kan. So macam sangat cute lah dengan dia punya ribbon yang sangat besar tu. So dalam album yang meletup-meletup tu, Billie Jean meletup. Okay, Billie Jean meletup. Lepas tu dalam Grammy Award dia buat persembahan yang buat moonwalk tu pula. Terus jadi legend lah. Terus jadi legend. Lepas tu boleh terbang-terbang pula topi kau. Topi kau boleh terbang-terbang. Lepas tu kau boleh pula serik-serik kaki kau moonwalk tu kan. So jadilah sinonimnya moonwalk tu dengan Michael Jackson. Zaman ni juga ialah zaman bidet. Ini zaman bidet. Bidet, thriller, dia dalam satu zaman. So dalam zaman thriller tu groundbreaking sebab apa? Michael Jackson ni dia suka filem. So dia sangat suka explore benda-benda filming. So visual effects tu dia minat. Visual effects tu minat. Sebab tu dia jadi zombie. Sebenarnya dia tak payah pun jadi zombie. Dia menari je lah dengan muka bersih kan. Belakang tu zombie menari lah suka hati. Tapi dia suka. So dia pun jadilah zombie juga dalam thriller. Dan sebenarnya lagu thriller tu sweet tau. Orang kata lagu tu seram kan. Sebenarnya lagu tu sweet. Kalau korang tengok total lirik dia ialah dia cakap I'll save you from the terror on the screen. Maksud dia saya akan selamatkan awak daripada keganasan di dalam screen. Sebab zaman dulu, zaman 70-an, banyak sangat cerita-cerita seram tau. Itu adalah zaman era cerita seram. So boyfriend bawa girlfriend diorang tengok cerita seram ni nanti macam girlfriend takut. So dia pun pelak macam gitu, sweet lah macam gitu. So tu zaman dia lah kan. Sebab tu ada je lagu tu. Dan kalau korang tengok tu Shade ni Shade Bidet. Dalam music video Bidet. So dalam Bidet dia lagu tu famous ada dua sebab. Satu lagu tu pasal jadi berani lah sebenarnya kan. Bidet tu sebenarnya maksud dia lah bla 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 bla. Kau bla macam tu. Bidet tu maksud dia bla bla bla. So bidet tu kau jangan, kalau kau takut, kau jangan masuk campur. Macam itulah sebenarnya lagu. Dalam lagu tu dia, sebab Michael Jackson ni dia ada, yelah dia ni orang yang peaceful kan. Kalau korang tengok pun dia jenis yang peaceful. So kalau orang bergaduh antara dua gangster kan, so ada dua gang. Dalam music video tu orang kata itu adalah kumpulan gang yang sebenar. So itu aku tak dapat verify. Tapi itu dakwaan orang lah. So kalau korang tengok kat dalam, kalau korang Google pun korang akan nampak cerita ni lah pertama-tama sekali. Sebab lagu kat dalam thriller kan macam ramai-ramai kan. Thriller ramai-ramai kan. Dedek ramai-ramai kan. Zombie ramai-ramai tu. Dia macam meriah tau. Bidet ni pun dia macam yalah ada dua klan lah kan. Tapi itu memang menarik lah. Itu memang zaman tu memang zaman pemberontakan Michael Jackson boleh cakap lah. Tapi belum masuk pemberontakan yang sebenar. Ni kita masuk. Ini zaman back. Masa zaman back ni Michael Jackson dah famous satu dunia. Michael Jackson dah macam dia ada kedudukan yang kukuh dalam radio, televisyen dan juga rekod-rekod store satu dunia. Mana-mana ada album Michael Jackson, ada rancangan Michael Jackson, ada music Michael Jackson, confirm booming. So zaman back ni adalah zaman yang sangat-sangat peak bagi Michael Jackson lah. So aku excited sebab aku tahu ramai orang audition nak jadi Michael Jackson untuk filem ni. Untuk zaman back tu nantilah kita sambung kan. Aku bagi tahu jalan apa yang aku faham daripada history Michael Jackson yang aku baca lah kan. Sebab aku kenal Michael Jackson pun tahun dah 90-an macam tu kan. So nak kata aku hidup sezaman dengan Michael Jackson pun Michael Jackson yang tahun 90-an punya. Ya zaman back ni lah ada lagu menarik-menarik macam banyak sebenarnya. Lagu The Way You Make Me Feel, I Just Can't Stop Loving You. Ada lagu apa lagi? Lagu Man in the Mirror. We Are the World pun sama. We Are the World tu tahun 80-an lah. Dia di ambang-ambang zaman back Michael Jackson. Selepas Thriller
nak masuk ke bed. Also jangan tak tahu ada orang dia beefing tau, macam ada impersonator Michael Jackson yang tak suka anak saudara Michael Jackson ni jadi ambil watak Michael Jackson kat dalam filem ni. Ada tau, korang carilah impersonator Michael Jackson dissatisfied with Michael Jackson movies role macam gitu. Korang tengok je mesti ada. Memang dalam Google tu dia keluar. Sebab apa dia tak suka? Sebab dia perasan dia lah terpaling Michael Jackson. Aku personal favourite zaman aku adalah Dangerous actually. So aku tak tahu Dangerous akan masuk ke tak dalam filem ni. Tapi tengok macam tak lah. Dangerous lepas Bad. So aku bagi tahu zaman-zaman era Michael Jackson, Jackson 5. Lepas tu Off the Wall. Lepas tu Thriller. Lepas tu Bad. Lepas tu Dangerous. Dangerous tu lama juga. Dia tua satu dunia kan. History. Dia keluarkan album History. So compilation lah. History, Past, Present and Future. History dalam tu pun ada lagu-lagu baru jugalah. Blood on the Dance Floor. Kalau korang tahu ada lagu Ghost kan. Dia ada movie Ghost. Michael Jackson memang suka movie. Sebab tu dia ada banyak short film. Antara short film dia aku suka is Ghost. Ghost tu banyak VFX. Sebab tu kalau korang tengok music video black or white dia kan. Dia banyak guna VFX. Dan VFX pertama ialah yang changing muka tu. So, mungkin era favourite aku tak masuk dalam movie ni. Tapi aku excited nak tengok Jafar Jackson. Sebab aku pun dah tengok interview dia. He seems promising. Both as an actor and making Michael Jackson appearance justice lah. Kalau setakat jadi impersonator but you don't feel like struggle. Because you imagine you are a solo artist. And you are pusat perhatian. You are the center of attention everywhere you go. That's a huge burden. Not everyone can take that kind of burden, and that needs to be reflected in this movie, which I hope Jafar Jackson could relate to the screen lah. Tak apa, kita pun excited kan sebab we've been waiting for this movie for 3-4 years. We've heard about the movie like I don't know macam lama juga. Cumanya bila kita dapat tahu yang pasal pemilihan anak saudara dia tu pun kita macam ragu-ragu. So hari ni aku duduk dekat IMAX ni, IMAX first yang ada laser apa ni. Laser tu semua ini first in JB in GSC Paradigm Mall. Tanya GSC Paradigm Mall. Ni nampak ni nama dia. Jafar Jackson. Aku tak tahu lah dia sebut Jafar atau Jafar. Tapi mungkin Jafar Jackson lah JJ. So hari ni kita duduk dekat B. B28. Okay, my friend pinjam phone. Phone pula pinjam topi. Tak nak ambil gambar. Crystal clear picture immersive sound. Okay, we'll see about that. Very interesting. Kita duduk dekat B hari ni. Jom kita pergi duduk kat B. IMAX. Ambil kau. Puas. Ada pentas yuk. Okay, hari ni kita duduk B. So kita cari B kat IMAX. B. Dia jadi T. H. High Tech Basketball. G. Dragon. F. F27. F15. Tom Cruise Top Gun. Radiant. E. Besong. C. Oh my god. Hai. Aku tak tahu kita tengok perisa apa. GSC ada keluar perisa baru. Kita tengok kod lah perisa best klasik lah. So I love it. Caramel. It's showtime. We have 12 channel sound here. Okay? It's a surround sound. Alright? At GSC, we are always striving to bring the best cinema experience to our audience. This launch is just another step forward for us. And this is only the beginning. With the IMAX at South Key set to upgrade to laser soon, and more new IMAX halls coming across the country. You are among the first audience in Malaysia to experience this film tonight. Simultaneously with the audience in Kuala Lumpur. So tonight we actually have two premiere, one in JB and one in KL. Okay, you guys are the first in Malaysia to watch Michael. Coming to IMAX, after Michael we will have Mortal Kombat 2. We have Top Gun. Top Gun is coming back to celebrate 40th anniversary, and it will be in IMAX. So please buy your ticket. I don't want to keep you any longer because I know what everyone is really here for. So after the screening starts, no recording, okay? You will see some men in black behind you.
They will be watching you. Oh, takut. So if you pick up your phone, I don't know what will happen to you. Okay? No recording. Again, no recording when the screening starts, even the trailers. Okay? So, without further ado, enjoy Michael. Woo! Okay, settle. Kita dah tengok dah Michael Jackson the movie. I tak boleh spoil kat korang. Let me tell you apa yang I cakap masa awal-awal tadi, diorang ada bagi tahu juga. There with the film, okay? And they include a very important part. Ada 2 part lah, biasalah. Cerita dia mesti ada yang tak best kan. So macam you need that emotion roller coaster kan. So they include the part yang memang meruntun jiwa lah. Like if you're in IMAX, you can feel it every kind of emotion. Tau tengok habis concealer I kat bawah ni, I nangis you all. I nangis pasal you feel that pain tau, his pain, trying to appease to someone important to him kan. So like macam that's one part kan. I cannot spoil it for you. And then another part is it's a huge tragedy. These 2 are tragedies lah, senang cerita. But you need that in the story, in the biopic, because you need that roller coaster, that emotion. So they managed to evoke that emotions. Music-wise, you really need to watch in IMAX. Because kan concerts and stage, rakam dalam studio, and you need to hear that in IMAX. So lepas ni I nak try 4DX, because 4DX kerusi dia gerak-gerak kan. I was wondering if we're going to dance with Michael Jackson bila kita masuk dalam 4DX. I'm very curious. So yeah, itulah dia. Anyhow, I suggest you guys tengok Michael Jackson in IMAX. You really feel like you're in concert. If you know Michael Jackson song, you would sing along. You would feel like you travel back in time. You're in the concert. You're in the venue itself. And bukan Michael Jackson je. If you like Jackson 5 or the Jacksons, and the tour that I hate the most, Victory Tour, pun ada. I hate it because Michael Jackson hate it. So, and then yeah, that's pretty much about it. I don't want to spoil too much, but anything that I dah cakap daripada awal video ni, it's there. And dalam penceritaan bentuk filem yang sangat menarik. And Jaafar Jackson is really cutting it. So impersonators out there yang I don't know, so salty about him getting picked as, act as his own uncle. Get over yourself. I'm so sorry, but get over yourself, seriously. Anyhow, that is from me. Signing off, bye-bye. See you in the next movie. Sekian dulu video kali ini. Minta izin mengundur diri. Kalau sudi, like, comment, share, subscribe. Moga kita berjumpa lagi. Tekak aku kering pasal aku menyanyi the entire discography of Michael Jackson. Please lah beli air. Please bawa air. Because I swear to God, aku kering tekak. Akak janji you'll be singing the whole time. Especially Michael Jackson songs from the Jackson 5 and 1988, because it ends there. Okay, that one is spoiler for you. I'm gonna blast some songs. Bye.